Semasa ditemu bual di Malaysia, saya ditanya tentang gaji yang saya jangkakan. Di Malaysia, jika anda menjawab gaji yang dijangkakan dengan salah, HR akan benar-benar menolak anda. Saya menjalankan pengambilan pekerja di Malaysia. Saya telah melihat ramai calon. Keadaannya baik, tetapi gagal dalam soalan ini. Kesilapan 1, terpulang kepada syarikat. Ia kedengaran rendah diri, tetapi HR mungkin menganggap anda belum melakukan kajian pasaran. Tak tahulah berapa nilai diri kau. Kesilapan 2, menetapkan nombor yang sangat tinggi secara rawak. Harga pasaran, RM3,000 hingga RM4,000. Anda membuka akaun RM7,000. Bukannya awak teruk, cuma ia melebihi bajet. Kesilapan 3, hanya menyebut satu nombor tetap. HR tidak mempunyai ruang untuk rundingan dan boleh melangkauinya dengan mudah. Jawapan bonus standard HR Malaysia. Berdasarkan pengalaman kemahiran dan kajian pasaran saya menjangkakan sekitar RM4,000 hingga RM4,500. Tetapi saya terbuka untuk perbincangan bergantung pada pakej keseluruhan. HR akan meneruskan temuduga dengan calon yang memberikan jawapan ini. Like, follow dan komen untuk belajar cara mentafsir gaji, temuduga dan tawaran kerja.